Nak juga belah tu. Macam yang dekat Tak ada. Safa Tower. Tak panjang lah. Tahu. Dah sedap. Bentuknya. Dah. Alhamdulillah. Shawarma Damaskus. Gerak ke Padang Besar. On the way ke Padang Besar. Perlis Cuping. Kita rombongan tubas sekolah. Cantik. Cepat buat dulu. Buat dulu. Nanti baru naik tu. Bubble. Tak payah tumpah. Pusing. Masukkan. Nak main sana. Masukkan dulu. Pusing. Asal tak jadi? Itu ada banyak lagi dah. Abang sana je. Abang main sendiri. Larilah. Tengah main rakam lagi. Dah. Pusing. Yeay. Woi. Mana bubble ni tak nampak? Tak ada, sikit je. Ni main akak tu. Tak payah tuang, teruskan je. Kita dekat Padang Besar. Seroh. Padang Besar dah berwajah baru. Cepat berseroh. 1, 2. Sikit je bubble. Ni main kuda. Joget-joget. Main joget-joget dengan kakak. Tak nak? Acik pegang dulu. Tak nak? Nah. Dah, main tu dulu. Sen duduk situ. Kakak tunggu jap. Naik dulu, naik. Ya. Pegang. Okey, pegang angkat naik. Okey. Takut. Slow-slow je. Oh, nak turun dah. Takut juga. Ada juga benda yang ditakut. Kita sekarang dekat ladang pokok kenaf. Katanya buat teh, kuruskan badan. Sana Padang Besar. Kita nak lalu nampak. Jadi kita masuk. Cantik sini. Jom. Tapi tak ada ni. Siapa dia kacau? Ni kampung warna-warni. Cakap sikit. Kampung First time dekat kampung Astagfirullahaladzim. Okay guys, kita sampai kat kampung warna-warni. Warna-warni. Tapi dia ada kereta. Dia ada rumah tu, rumah
Ada tradisional ni. Lepas tu kita bawa ni pelancong. Mak. Sebab dia orang tak ada, kita bawa dia. Bukan? Jalan, jom. Tengok, cantik kan? Dia macam rumah tradisional tapi dia buat style kampung orang Melayu. Ada ramai. Ah. Dah. Kampung tengah. Ada macam-macam kampung. Satu kampung ada banyak. Macam kampung nanas lah semenjak. Ya. Kampung tengah. Dah. Oh, ada tu. Selamat datang. Pak, bergambar dulu kita. Bergambar dulu kita. Selamat datang ke desa Cempaka. Cempaka, selamat datang ke desa Cempaka. Oh, ada cantik. Kita dah susah nak bergambar jom. Mana budak kecil? Anaknya dah ke depan dah. Sekarang kampung singgah homestay ada kolam. Kecil kan? Memang tempat busra main. Tak main. Sabar-sabar sini dulu bawa baju dia. Ya tak? Tapi tak ada. Warna. Sana gunung. Ha? Baru buka lah. Kita sarapan dekat Terenai Lab. Tepi jalan, hotel kat sana tu. Dah, jemput makan. Bismillah. Gambar belakang tak dapat aja. Tengah hari. Boleh tak? Belakang tak dapat. Wang Kelian. Kaji dia. Apalah yang belakang ni. Ui kan. Tak aku lupa sakit. Oh tu. Mana? Oh, mana sumpah. Jalan kaki dia. Oh ni dalam ni. Yeay. Okey, nanti kalau nak turun nanti beritahu kat kedai ni, nanti dah susun ikut tu nanti ini nak ambil. Okey. Dah. Sampai dah. Wang Kelian Perlis. Oh. Ada yang jalan kaki. Ada yang naik transport yang disediakan. Nak naik buaya? Ya? Boleh tak naik boy? Kita dekat Wang Kelian Viewpoint. Cuaca cantik. Pemandangan cantik. Itu tasik tadi tu ke? Gambar. Gambar. Jom. Mana blender? Main tak boleh. Dia boleh tengok je. Video. Boleh tengok je. Mana? Ha. Ayah tunjuk tiket ke? Ada katak ni. Ada tiket ya? Gua Kelam. Wah, katak ni. Terima kasih. Lari, jangan bagi dia nampak sana. Sini. Tu ada katak. Gambar dulu cik. Ada katak. Gambar dulu cik. Selfie dulu. Cantik lah. Jom kita bertiga. Usang ni nak gambar ni. Okey. Gambar dulu kita. Ni dalam gua. Mana salat tak selamat kata gua batu kapur. Tu kot. Ramai. Itu. Ada kelawar ke? Hai. Hello. Bukan. Ini
Ini Cina Skincan je. Siapa tu? Bye, arigato. Bye. Bye. Amoi. Bye. Sayonara. Ni real? Tak boleh keluar. Ni real? Bukan. Tapi berkilat lah. Ada nampak kilat tu? Oh, nampak kilat. Sebab apa kilat? Bukan kristal kak. Ni ada vandalism kat ni. Ya Allah, mas. Kalau kristal kak, dah habis kerajaan ambil. Tapi berkilat dia kan? Nampak ni? Berkilat. Betul. Oh, ni yang tadi tu Go Pool. Yang ni sambungan tadi lah, Go Pool yang kita tak gambar kat sana. Ada macam pool. Kolam renang. Dah habis dah. Oh, ada merah. Bawahnya air. Rasa dulu sebelum ada jembatan ni, diorang lalu bawa air ni. Gua kelam tu, kelam kabut tu. Wah, rupanya tadi ada bau. Rupanya ada kelawar. Bau. Nampak? Kelawar. Kalau ada kelawar, mesti ada Batman. Okey. Oh, sambung jalan. On the way ke Timah Tasuk. Empangan Timah Tasuk. Satu. Oh. Busra buat pula. Tinggi. Tinggi. Lagi. Begitu. Salah teknik bang. Tinggi. Begitu. Besar tinggal hujung. Pegang hujung. Lagi. Okay, good. Kena mata. Berat lagi. Berat. 1, 2, 3. Jangan laju-laju. Saya pula tukar. Cantiknya. Tasik. Tu. Toilet. Berapa? RM45. 45 minit RM40. Jom. Lagi. Oh, tu ada buayan. Lari ke depan. Tak payah pukul lah macam tu je. Tak payah pukul. Cepat. 1, 2, 3. Oh, cantik. Bubble. Dah sampai. Jom. Semua naik boot. Dah, kita dah naik boot. Cik tu kata ni tasik buatan. Dekat sini dah ada
Belok bang, belok bang. Terusan. Jangan happy sangat. Ada pakai salah tu. Mana tu? Duduk. Siapa nama ni? Siapa nama? Surah! Dah. Kalau ikut laluan ni. Ke sana. Kita kat tengah pulau. Lepas tu besok kalau nak pergi pasar pagi, Arau, pergi pagi. Dia tiba pasal pagi Pasar datang getah. Oh, yang net apa punya? Kau nak pergi. Nanti tengok boleh. Tak sempat. Kita check out kau apa? Oh, Kalau nak, kita check out lah. Maksudnya pagi pukul 8 tu, kita check out. Ada ni. awal lah. Ya, dia buka sampai pukul 11 lah. Ladang apa? Ladang apa? Pasar ladang getah. Ha? Pasar ladang getah. Nama kat mana? Tak tahu? Di sana? Sabak ke Perlis? Sabak ke Perlis. Sabak ke Perlis. 1, 2, 3. Kan? Si ikan kaloi mak naiklah mak. Jom. 1, 2, 3, jom, Bi. Panggil macam mana panggil? Push. Baby mana? Tak baling? Ha. Kiss. Berlindung. Habis. Dah, nanti kena datang kat situ. Dah. Tu sampah jangan buang sini bagi. Pandai. Dah habis. Basuh tangan sayang. Basuh dengan air je. Kenapa ni tak dengar? Ha? Tengok apa? Ada? Malaikat? Ada apa? Yang sokok yang paling. Jom. Gambar kita lompat yang. Gambar kan dia berempat. Dia panggil bendera tu merdeka. Oh, merdeka. Cantik. Dah, bye-bye. Sejuk tak? Okey. Bye-bye dulu, bye-bye dulu. Jom. Jom. Dia tengah buat video klip untuk ni album baru. Mana? Mana ni? Surah. Ustazah tengok Ustazah budak-budak ni. Dah. Mana tu? Mana Busra ni? Tu. Sana tu. Hotel kita stay. Serenai. Kita naik daripada sana. Naik boat. Pusing-pusing Tasik. Ha. Kita pusing. Dekat je. Kita pusing.
Tak ada. Pusing je. Tak lah. Itu terinai. Tak, itu kita di sini. Kita patut balik. Sudah. Dorang. Oh, mana dorang? Yelah, sebelah je. Kan nama sama Tasuk. Sebelah. Kita stay. Tasuk. Pasar Terapung. Mana pasar ni? Hanyai. Perlis je. Hanyai. First time naik apa? Kayu. Masalahnya dia tak kayu. Tunjuk dulu. Tengok, siapa yang kayu? Tak apalah, semua lelaki kayu. Senang tak? Senang. Dia, perutnya. Dia punya kawalnya ke depan ke belakang. Nah, belakang. Kenapa? Boleh bawa jembatan? Ha? Bising kan? Muat lah sana. Muat. Confirm yang muat. Kita kat Pasar Terapung. Muat yang? Kat Pasar Terapung. Tapi kita tak pergi pasar lagi. Muat lah. Muat. Kat Perlis. Macam tak muat je. Muat. Betul yang? Betul. Tak start masih lagi. Nanti dia panggil ni. Muat nampak ha. Yang mana muat? Ha? Tak muat lah. Tak Ini muat. apa? Dia ada fin kat belakang tu. Ya. Dia tak ada. Itu sikit. Ha? Benda yang sari tu. Betul tadi. Salah tak? Saya. Tak muat ni. Takut. Takut. Sebab dia besar. Muat lah. Kita tak payahlah. Takut. Orang tu pun macam nak masuk sini. Dia takut. Dah. Otak aku tak sembrono. Dah tengah tunggu giliran dah naik atas. Kita dekat Kampung Agung. Kita dah balik daripada Perlis sehingga dekat Kampung Agung. Mana ni? Kok orang semua pakai baju-baju ni? Kampung Agung dekat Pulau Pinang. Jom. Kita tunggu giliran. Macam mana nak dapat ni? Nampak giliran? Tunggu je lah belakang. Ha? Kenapa ni? Ada iuran pemasukan. Kita terpisah dapat rombongan-rombongan kat belakang. Tunggu diorang. Jom. Aduh. Dudul. Kalau pernah pakai tangan? Bukan dodol, bukan. Beras lah. Padi. Tapi padi, ya tu. Dah? Dah. Kopi. Tak ada tulis. Kopi. Dia nak masukkan kat sini. Lepas tu dia pusing, dia masukkan kopi. Tapi masalahnya siapa yang buat batu ni? Ada orang tak? Macam buat apa? Nak pisah beras. So, beras dipisah.
kita ini proses padi, ya. Sempat umur masa tu semunjan. Ini di sini. Kan nak tengok tu. Ni selepas padinya dikumpul. Ni nampak. Lepas tu ni apa nama proses apa? Mengasingkan padi dengan beras. Dia kupas. Kalau ditumbuk jadi hancur lah kan? Kenapa dia buat macam ni? Nak pisahkan kulit padi tu kan? Power tak? Lepas tu nak diayak lagi. Banyak betul kerja kan? Kita makan je nasi. Ni kenapa ada ni? Ada apa? Ada ni. Oh ni senang sikit. Oh daripada tadi yang padi ni diikat macam ni. Ni konsepnya macam contoh. Macam tu ke? Tak ada macam ni tu. Aku dah suspend dah. Sebab tak sempat. Kita dah canggih dah. Zaman kat Skinchan. Ini kita jumpa ni. Ini dah macam menurun dah ni. Gambar tu? Macam menurun. Sekejap. Cut. Nanti pandai cut sendiri. Dah ini dah video start. Goyang dulu. Lagi Ayun. Ini diikat antara dua pokok dua pokok kelapa. Okey, laju, buah ekor laju. Lagi. Ayun pakai badan. Lagi. Ke belakang. Okey, ke belakang badan. Okey. Buat hal. Benda ni boleh pusing. Oh ni bahaya juga ni. Dia mau balas ni. Ha? Tak gambar lah. Selfie. Nak main dulu. Buka kasut lah. Nanti tu uncle bawa ke sana. Slipernya. Boleh? Nanti kan turun sana, main ke atas tu dulu. Oh ya, pakai kasut je. Bukan nanti nak bangun lusuh, hati-hati. Baby main sana, naik lah. Boleh tak? Saya tak nak. Oh, nak pakai? Pakai ke atas lah, pakai ke atas. Nah, manjat. Naik. Ya, pusing badan. Pakai ke atas, Tak nak. Tak nak? Susah. Nah. Pakai betul tu. Dah. Boleh. Itu kereta api. Betul? Mana tahu? Pijak atas pijak goyang. Iya. Bunyi kereta api macam mana? Pandai tutut. Hey tutut. Nah, naik buayan pula. Woi, kakak baby manjat tu. Manjat pula. Tu buayan. Ada buai. Ha? Kat mana? Oh, Kak baby naik. Nak naik bas tu? Ayo, banyak susah. Kak baby naik dulu. Naik, jeng.
Dah boleh jadi askar dah. Cepat. Cing. Pelan-pelan. Pijak. Tolak bah. Kakak baby naik tu lah. Wai, laju. Sampai ujung. Tap. Apa dalam baju? Seekor? Kata? Panda kata bunga. Lagi sekali. Yang nak pandai yang nala. Wadah pada. Salah lagu. Tamil. Itu tabung tu. Tabung tu. Simpan duit 50 sen sehari. Ya ke? Dia kena ketuk lah. Ada bunyi kot. Sekarang sudah masuk waktu maghrib. Bagi solat. Dah belum? Dah turun. Kalau dah turun pakai papan gelongso. Cabut kasut. Turun gelongso lah. Oh, tinggi. Tengok bawah, tengok. Okey, dah bermain. Hati-hati.